Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan? Kita dah minta dengan Tuhan, berilah ulemu ya Allah kan kami ni dalam dunia akabilah yang elok, pada akhirat pun beri yang elok. Dah minta tu lagu tu dah, tapi nak buat apa terburu-buru. Kan? Masya-Allah. Sebab tu kita sama kita kena ada pesan memesan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kaitu orang yang bersifat macam tu Allah mengkecuali daripada hidup rugi kan. Mula Tuhan umumkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia, jenis manusia di dalam kerugian. Umum dulu. Lepas tu illa kecuali jauhin daripada orang rugi. Mana orang ni tak rugi? Orang ada iman sebagai asas. Lepas tu kerja yang baik, baik ibadat dan kerja-kerja apa saja. Amilus salihat tu. Tambah lagi dalam masyarakat, bab pergaulan masyarakat, ada puatawasau, ada pesan memesan antara satu sama lain bil haq. Dengan hak sebenar. Wa tawasau bis sabr. Pesan memesan dengan kesabaran. Kita nak berjalan perkara sebenar ni dia cemah. Susah. Kerana bercanggah dengan nafsu dia cemah. Kena guna sabar. Pesan memesan gitu. Lah kawan jatuh susah sabar. Ini takdir. Kita jatuh susah. Ni pula pesan. Gitulah kita ni tak dunia lah ni lah. Mujurnya ya tak ambil tuai lagi. Ya ambil harta dulu. Mujur tuai tak apa lagi. Boleh dapat amal, boleh dapat menyesal. Kalau ambil itu lalu macam mana? Dah jalan. Alhamdulillah. Dia kena gitu. Kita pun terima bila nasihat yang baik. Jangan jawab, mu tak kena. Jangan jawab gitu. Mu tak kena sudah. Tu dia. Itu dia panggil jawab. Lepas tu dia panggil balas tak kena lah tu. Nah, kita kena paling kurang diam. Sebab tu dia panggil kalau yang mengajar lebak wilayah. Wilayah surah, diam. Hak tak erti, diam. Jangan mudah cabar itu, cabar ini. Hak tu dia panggil jauh daripada wilayah. Apalagi nak jadi wali besar. Wilayah kecil pun jauh. Berahi cabar orang. Tu.